Malaysian Press Institute MPI memperkenalkan Diploma Profesional Kewartawanan AI bagi memenuhi keperluan industri media yang semakin dipacu teknologi selain memperkukuh etika kewartawanan. Ketua Pegawai Eksekutif MPI Ainul Amris Ismail berkata, program itu dibangunkan bersama Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC di bawah inisiatif Akademi Dalam Industri ADI bagi melahirkan wartawan yang mahir mengadaptasi AI dalam penghasilan berita. Kita nak tahu tentang bagaimana kita nak mengawal story palsu kan, kita nak mengawal bagaimana untuk mengenal pasti berita-berita yang kita rasa fakta tak betul. Jadi melalui artificial ini kita belajar tentang analisis data contohnya, kemudian kita belajar tentang apa lagi, tentang etika. MPI pada masa sama memperkenalkan Diploma Profesional Kewartawanan Keselamatan Cyber bagi meningkatkan keupayaan wartawan memahami ancaman digital dan melindungi data serta sumber media. Itu sebab tujuannya kenapa kita nak bagi yang itu. Dan kita tahu banyak program berkaitan dengan artificial intelligence, tetapi kita mengambil pendekatan itu untuk kita mendapat persediaan tauliah daripada antarabangsa lah, khususnya daripada London Examination Board dan juga kerjasama dengan UTM Space. Kedua-dua program menggabungkan latihan praktikal dan teori meliputi automasi kandungan, analisis data dan pengurusan risiko cyber dengan pengambilan pertama sekitar 40 peserta dijangka bermula selepas Julai.